Assalamualaikum guys. Okay, hari ni 11 hari bulan 10, iaitu semalam government ada buat kebenaran untuk merentas negeri. So saya bercadang, saya di rumah, ingat nak keluar, ingat kalau tak ada apa-apa bintang, ingat kita nak ke Bangku. So sekarang dah dekat pukul 1 pagi. So kita ingat kita nak gerak malam ni. Okay, sebab dah lama sangat tak keluar, PKP dekat 2 tahun. So nanti kita tengoklah mana yang kita nak pergi. Kita ni tak ada plan apa-apa, so kita just pergi workout je lah. Tu kat sini pun ada barang-barang saya. Okay, ada mancing semua. Dah lama tak pergi mancing. So ingat nak pergi fishing sekali lah. Nanti kita tengoklah hasil dia macam mana. Okay guys, nanti kita jumpa lagi ya. Okay, check it out. Sekarang kita dah sampai dekat Anjungan Beach Resort. Okay, ini dia isteri saya, Madam Wani. Okay, kakak Azian. Ni Syakila Lala. Ni mak mertua saya Fadila. Okay, let's go. Okay guys, kita naik dekat satu guys. Sebab family room hanya ada di tingkat 1 Bilik 2, 1, 2. Dua apa? 1, 2. Oh, sana. Ting, 2. Okay guys, ini dia punya bilik. Okay, dia ada 2 tingkat satu dekat atas, satu dekat bawah. Okay, sempoi. Okay guys, kita dah sampai guys. Kita chill dulu, relax, duduk kaki. Jadi sambung Okay, bye. Anjungan terbaik. Okay, selamat pagi semua. Pagi ni kita breakfast dulu lah. Lepas tu baru kita pusing-pusing. Kita bilang
Ni mak mertua saya ni. Nampak dia sedih tapi tak ada dia okey. Macam sedih. Mak Faizah. Ini Nadira. So, kita sarapan dulu. Siap. Hello guys. Day 2 at Hong Kong. Esok pagi ni kita orang nak ronda-ronda pulau. Tengok apa yang menarik. Tengok apa yang menarik dekat pulau ni. Apa yang aktiviti kita boleh buat hari ni. Tengoklah apa yang kita boleh buat hari ni. So ni kita akan pusing pulau, satu pulau. Hari ni day 2. Let's check it out. Hi guys, so hari ni kita jalan-jalan, kita pergi Pantai Teluk Dalam. Ini dia punya pemandangan. Okay, hari ni dekat Pangku line clear tak ada orang sangat. So tak ada orang sangat. Kita jalan je lah. Good morning guys. Okay, hari ni hari ketiga. Hari ketiga ni kita dah nak gerak balik disebabkan kita orang masih ada urusan dekat Ipoh. So kita orang keluar awal sikit lah lepas sarapan. Okay, so far macam mana yang? Macam mana? Percutian di Bangkok. Okay, sungguh-sungguh. Di mana dan dengan siapa? Dia akan jadi seronok lah, tak kisahlah kat mana pun kita berada kan. Tanya Syakila, Dik. Syakila? Ya saya. Macam mana? Apa pendapat awak tentang Pulau Bangkok, Syakila? Nadira? Best? Best seronok Makan ni macam mana? Food? So kita duduk dekat mana Tanjung Bunga apa? Tanjung Bunga? Buka. Masih buka depan lagi. Apa nama hotel tu? Teluk Nipa. Lupa pula yang tadi tu kat Langkawi. Yang silap pula. Okay, so itulah dia. Bye. Assalamualaikum. Okay, so sekarang kita berada di Batu Bersurat di Pulau Pangku. So dekat sini jadi dah tulis dekat sini. Tak berapa faham sangat lah. Dekat sini ada lah gambar-gambar yang saya pun tak pastilah. Dia hanya bersebelahan dengan pantai saja. Okey, itulah yang ada kat sini. So kita pergi atas lagi, kita tengok So destinasi berikutnya kita orang ada lagi dalam 2 jam macam tu. So disebabkan boat kita kena tunggu dalam 2 jam. So kita sempatlah jalan-jalan sekejap kat kawasan ni. Tadi kita dah pergi tempat Batu Bersurat dengan kota Belanda. So kat sini saya nak bawa korang tengok satu masjid terapung yang pemandangan ni yang agak cantik juga. So dekat Pulau Pangku ni pun ada juga masjid tu. Ok, jom saya bawa. Ok,
Okey, sekarang kita berada di Teluk Baru, Pulau Pangkor. Maknanya kat belakang sini laut. Tapi apa yang menarik dekat Teluk Baru ni, dia punya masjid ni dia agak cantik. Dia dekat tengah-tengah laut. Nampak tak? So pemandangan ni pun menarik. Nanti tak boleh nak gambarkan lah. So memang feel lah kalau nak semayang kat sini. Betul dekat tepi laut. Laut dia pun cantik. Teluk Baru, Pulau Pangkor. Korang kena pergi. Okey, Assalamualaikum. So sekarang ni dah pukul 12.30. Pukul 1 kita kena hantar kereta dekat JP. So buat masa ni kita makan dulu lah. Kita dekat restoran kat Lang. Okey, makan. Okay. So apa yang menarik pasal restoran ni, dia betul-betul beachfront dia punya view. Nampak? Kat sini duduk berangin dia. Okay, so kejap lagi kita sambung balik